Abang, kita tak beli ke baju raya tahun baru ni? Tahun lepas kan masih elok lagi. Lagipun abang nak pastikan duit belanja korang cukup. Abang asyik kerja je. Raya tahun lepas masa tu pun abang tak ada. Bang, ibu raya tak balik ke tahun ni? Kurang ni. Aina, ibu dan ayah dah lama tiada. Setiap tahun kita raya dengan diorang. Ibu dan ayah tetap dalam hati kita. Abang dah banyak berkorban untuk kita. Kita perlu buat sesuatu untuk dia. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita tak ada duit. Apa kata kita buat kerai untuk abang? Aina nak buat kad tak abang? Assalamualaikum. Selamat Hari Raya abang. Ini semua Ini semua untuk abang. Tanda terima kasih. Walaupun kita tak boleh nak balas pengorbanan abang, tapi kami nak bagi tahu betul-betul kami hargai pengorbanan abang. Ini untuk abang. Ini kuih untuk abang. Ini kad untuk abang. Keluarga kan? ya kita tetap satu keluarga. Kami sayang abang. Kami dari Pengawal Pusat Sumber Tingkatan 2 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Bye.